Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Ustaz Muhammad Iskandar Shah bin Abdul Hamid, Pegawai Hal Ehwal Islam Universiti Teknikal Malaysia Melaka, yang diraikan panel jemputan kita pada malam ini Encik Nuruzul Sufian bin Sa'ban ataupun lebih dikenali sebagai Zul Handy Black, pegawai-pegawai kanan universiti, pegawai-pegawai serta muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulakan majlis, marilah sama-sama kita membaca umur kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada muslimin muslimat yang sudi bersama-sama menyertai program Hijrah Antara Dua Zaman, Hijrah Terindah pada malam ini secara online di Facebook Pusat Islam UTM. Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, program ini merupakan anjuran bahagian dakwah dan hilwah Pusat Islam dan Badar UTM. Objektif program Hijrah Antara Dua Zaman, Hijrah yang Terindah pada malam ini memaparkan perjalanan seorang insan yang telah melakukan hijrah dalam kehidupannya. Setiap hijrah memerlukan pengorbanan dan mujahadah yang kuat, serta rintangan pasti akan berlaku. Bersama personaliti yang terkenal, marilah sama-sama kita menelusuri kisah kehidupan seorang insan yang pernah berada di puncak kehidupan, kini berhijrah menuju Tuhan Yang Esa. Sebelum kita meneruskan majlis pada malam ini, suka untuk saya mengingatkan kepada para peserta agar membuat pendaftaran menggunakan Google Form yang telah disediakan di pautan FB Pusat Islam UTM. Untuk makluman para peserta juga, link pendaftaran akan dibuka seawal jam 9.15 malam dan akan ditutup pada jam 11 malam nanti. InsyaAllah, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kepada moderator majlis kita pada malam ini, Saudara Muhammad Aidil bin Suhaimi, untuk meneruskan agenda program. Dipersilakan. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, Ustaz Izham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua hadirin. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kita masih diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Saya Muhammad Aidil bin Suhaimi dari Badar UTM selaku moderator pada malam ini bersama-sama bahagian dakwah dan helwa Pusat Islam menganjurkan program Hijrah Antara Dua Zaman yang bertajuk Hijrah Terindah. Bagi mengupas lebih lanjut dan mendalam mengenai tajuk kita pada malam ini, saya menjemput ahli panel yang mempunyai pengalaman yang begitu hebat dalam proses penghijrahan beliau. Tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan jemputan kita, Saudara Zul Handy Black, atau nama sebenar beliau ialah Nuruzul Sufian Sa'ban. Beliau merupakan bekas penyanyi dan pelakon dan sedang bergiat aktif bersama As-Salam Baskers. InsyaAllah. Assalamualaikum Abang Zul. Allah. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan pada sesi yang pertama kita. Jadi saya akan menanyakan soalan yang pertama kepada Abang Zul. Sebelum tu, Abang Zul dah sedia ke? Abang Zul mute. InsyaAllah boleh. Masya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah boleh. Allah. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan soalan pertama. Okey, soalan pertama kepada Abang Zul ialah, bagaimanakah Abang Zul boleh terdetik untuk berhijrah dari industri hiburan
Sedangkan pada masa itu nama Abang Zul sedang naik dan mempunyai populariti yang tersendiri. Jadi dengan segala hormatnya mempersilakan Abang Zul untuk menjawab soalan tersebut, insya-Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Tuan Aidil kita. Saya rasa terlampau formal sangat majlis ni Masya Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali kita nak panjatkan kesyukuran kita lah kepada Allah SWT. Dengan kasih sayang Allah SWT, ini hari dapat kita bersama dalam majlis pada malam ni, yang kita tidak pernah termimpi untuk kita berjumpa, tapi malam ni kita dijumpakan oleh Allah SWT, dan tidak pernah kita termimpi untuk kita berpisah, tapi sebentar lagi pasti kita akan dipisahkan oleh Allah SWT. Jadi ini hari rasa bersyukur sangat, berbesar hati saya dapat bersama dengan tuan moderator kita, Tuan Aidil kita, dan juga terima kasih juga kepada tuan pengurusi majlis kita tadi, Ustaz Izham, dan juga Tuan Lokman yang berhubung dengan saya untuk menjadikan kenyataan lah kita punya program malam ni. Masya Allah, syukur Alhamdulillah, ini semua sebagai asbab saja, tapi malam ni Allah SWT izinkan kita jumpa. Masya Allah, hebat Allah. Jadi bab kata Tuan Aidil tadi, dia punya persoalan tu macam mana saya boleh berubah sedangkan masa tu saya masih lagi dalam yalah kita katakan dalam era permintaan yang hangat lagi lah masa tu kan. Tapi syukur Alhamdulillah, sebenarnya masa tu bagi saya itu adalah satu pilihan masa, keadaan, suasana dan juga zaman dia yang tepat lah bagi saya, yang mana Allah SWT yang buat menentukan perubahan saya ni. Walaupun masa tu saya memang kalau ikutkan dalam zaman kemuncak jugalah, banyak tawaran-tawaran lakonan, tawaran-tawaran nyanyian masa tu Tapi titik perubahan saya ni sebenarnya bermula daripada ayahanda saya meninggal dalam 6 tahun yang lepas. Jadi di situlah Allah SWT menjentik hati saya untuk membuat satu anjakan paradigma lah bagi saya, perubahan dalam hidup saya, berubah corak dan berubah fikir sebenarnya, berubah fikir dan berubah yakin, berubah matlamat saya. Bila saya dah berubah macam tu, berubah fikir tu, jadi itu yang menjadi benda tu nampak gayanya macam drastik lah saya punya penghijrahan tu. Jadi matlamat hidup saya masa tu dah tertukar. Mungkin sebab dulu masa kita di zaman kegemilangan tu, kita punya matlamat, mungkin dulu kita bertanya dengan setiap manusia, jawapan manusia semua hampir-hampir sama je kan. Bila kita tanya kepada semua manusia akan cakap nak berjaya, nak sukses. Jadi saya tanya sukses, makna sukses kepada setiap manusia, jawapan dia orang sama, lebih kurang mirip-mirip sama saja. Bila saya tanya kepada mekanik, sukses bagi seorang mekanik, dia kata sekiranya dia mempunyai bengkel dia sendiri. Sukses kepada seorang doktor, saya tanya, doktor cakap sukses seorang doktor bila dia mempunyai klinik atau hospital dia sendiri. Sukses kepada seorang lawyer kata sukses dia apabila dia mempunyai firma guaman dia sendiri. Sukses kepada seorang tukang masak apabila dia mempunyai restoran ataupun hotel, kedai makan dia sendiri kan. Jadi di situ saya nampak sebagai seorang penyanyi masa tu, sukses apabila seorang penyanyi itu mempunyai lagu yang popular, dan juga sukses kepada seorang pelakon tu apabila dia ada filem-filem lakonan dia, waimah drama ataupun filem yang popular. Jadi masa tu matlamat saya macam tu. Tapi apabila meninggalnya ayahanda saya, masa tu saya fikir sekiranya lah kalau giliran saya untuk meninggal, adakah saya sudah sukses menjadi seorang manusia yang betul-betul manusia yang beriman kepada Allah SWT. Sebab di situlah baru Allah SWT kasih kesedaran kepada saya bahawa pentingnya membuat persediaan untuk kehidupan kita yang selama-lamanya. Jadi masa itulah
menjadi satu titik tolak permulaan lah. Saya boleh berubah arah masa tu. Macam tu lah lebih kurang dia punya ni. Matlamat kita dah berbeza. Matlamat kita nak fikir kita sukses untuk alam akhirat pula. Apa yang kita dapat atas dunia ni bagi saya masa tu sebenarnya dah cukup dah pun. Makan pakai cukup, rumah ada, keluarga ada, kenderaan ada, keperluan-keperluan kita ada. Jadi saya rasa dah cukup dah. So saya nak cuba membuat bekal untuk kehidupan yang lain pula. Yang pasti dan pastinya itu selepas kita mati nanti kita akan memulakan satu kehidupan yang sebenar-benarnya kehidupan yang selama-lamanya. Jadi itu yang menjadikan penguat semangat saya untuk saya berubah arah. Gitulah cerita dia. Lebih kurang lah. Jadi kita serahkan semula lah kepada Cik Aidil kita. Mana Cik Aidil kita, dia saya tak nampak dia dekat skrin. Masya-Allah. Aidil janganlah formal sangat dia. Baik Abang Zul. Okay. Sekejap Allahu Akbar. Okay Abang Zul. Ya. Okay. Soalan yang kedua Abang Zul. Okay, jadi apabila kita dah hijrah, apabila Abang Zul dah hijrah, pasti akan ada cabaran, akan ada tentangan. Jadi soalan kedua saya, apakah antara cabaran Abang Zul untuk istiqamah dalam jalan dakwah? Mungkin Abang Zul boleh kongsikanlah kepada penonton kita pada malam ni, insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih banyak Tuan Aidil kita. Cabaran masa kita berhijrah tu memang banyak lah sebenarnya sebab kita nak memulakan satu corak kehidupan yang baru kan. Berbanding dengan kehidupan kita yang dulu, bermakna bukan saya nak menolak, nak memburukkan kehidupan yang dulu tu, nak menghina, tidak. Tapi itu adalah satu proses kan. Saya anggap itu satu proses dalam kehidupan. Jadi bila nak berubah tu memang banyak cabaran. Yang nyatanya apabila nak berubah tu saya tolak tawaran-tawaran lakonan. Saya cuba tawaran lakonan tu bagi saya masa tu memang saya dah ambil keputusan untuk tak berlakon lagi lah. Dan itu juga dengan nyanyian apa semua. Jadi mungkin cabaran di awal permulaan kita berhijrah tu adalah dari segi ekonomi. Ini masalah umum yang memang manusia akan hadapi apabila keperluan kehidupan memerlukan kewangan kan. Jadi masalah ekonomi ada, masalah persepsi orang terhadap kita, masalah dari segi kita nak memupuk keyakinan kita tentang rezeki, tentang datangnya duit kan. Jadi tentang kehidupan kita nak menambah yakinkan keyakinan kita bahawa hidup, rezeki kita semua adalah di dalam penjanaan kekuasaan Allah SWT. Jadi masa tu cabaran tu memang besar. Untuk orang luar juga memahami apa yang kita nak cuba buat masa tu pun bukan satu perkara yang mudah untuk orang lain pun faham. Termasuk jugalah lebih-lebih lagi ahli keluarga kita dan lepas tu kawan-kawan rapat kita. Diorang pun mula tertanya-tanyalah. Maksudnya nanti kalau dah tak terlibat lagi dalam dunia hiburan, dalam industri itu nanti tak berlakon lagi semua, nak hidup macam mana, nak makan macam mana kan, nak survive macam mana kan, dia orang tanya kan. Memang benda tu secara tak langsung, benda tu memang kita tak tipu lah, benda tu terlintas juga dekat fikiran kita, terlintas juga, sama juga kan. Tapi sebab kita nak didik yakin kita ni, kita cuba belajar yakin bahawa Allah ni dia tidak membiarkan hamba dia begitu-begitu saja. Kita yakin penjagaan Allah SWT ni ke atas semua makhluk penciptaannya kan. Jadi
saya cuba dekatkan diri saya untuk belajar mendalami ilmu agama balik lah. Mungkin nak polish balik yang dulu-dulu kita pernah belajar ke, ataupun nak timba ilmu yang baru ke, sebab masa di zaman kegemilangan dalam industri hiburan dulu, saya minta maaf cakap lah, mungkin ada sedikit cuai, ada sedikit lalai dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang hamba kepada Allah SWT, sebagai seorang umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi saya merasakan bila kita nak buat benda macam tu, mungkin orang lain susah nak faham, susah nak terima, dan mungkin kadang-kadang tu ada orang berfikiran, orang takut, orang khawatir mungkin kita ni takut terjebak dengan ajaran-ajaran yang sesat ke kan, yang merosakkan kita ke nanti akidah kita ke kan. Tapi Alhamdulillah Allah Maha Hebat. Bila kita belajar untuk membulatkan hati kita, melepaskan pengharapan dan semua yang kita minta-minta ni kepada Allah SWT saja, yang tempat bergantung kita kepada Allah SWT, tapi kita harus berusaha, bukannya melepaskan tawakal kepada Allah SWT tanpa berusaha. Tak. Kita kena berusaha juga. Tapi dalam usaha yang macam mana masa tu, saya ada kebolehan dalam bidang seni, boleh melukis apa semua Jadi saya cuba menghidupkan balik hobi lama saya di rumah untuk saya melukis balik, dan dalam waktu yang sama kita cuba mengubah suasana kita dari segi pergaulan, dari segi majlis-majlis yang kita hadiri semua, kita cuba mengubah. Jadi Alhamdulillah, rupa-rupanya bila kita cuba perbaiki amal kita dalam kehidupan lepas tu Allah SWT tunjuk kebesaran dia. Kita belajar nak dekatkan diri kepada Allah SWT, nyata Allah SWT akan datang lagi kepada kita berlipat kali ganda, cepat lajunya Allah SWT nak datang kepada kita. Kan Allah kasih sayang dia, Allah tunjuk kebesaran dia kepada kita apabila kita nak kembali kepada dia. Jadi cabaran-cabaran tu memang banyak sangat, tapi sudah-sudahnya apa jalan yang saya buat untuk saya istiqamah dalam mengharungi cabaran tu, sebenarnya saya ni dah lama berkawan dan berkenalan dengan sahabat-sahabat jemaah tabligh. Orang panggil jemaah tabligh kan, jemaah tabligh orang panggil kan. Jadi saya ada sahabat-sahabat saya, kenalan saya, walaupun masa tu saya belumlah bersama dengan mereka untuk majlis-majlis mereka, bersama dengan mereka apa saja amalan yang diorang buat, aktiviti yang diorang buat, saya belum bersama dengan diorang lagi masa tu. Tapi apabila ayahanda saya meninggal tu, dan saya ambil keputusan untuk berubah, untuk mencari bekal ilmu agama, bekal akhirat mungkin, nak perbaiki diri balik. Saya satu hari tu diorang tashkil saya untuk keluar 3 hari bersama dengan jemaah tabligh. Jadi saya ikut dan di situ Allah SWT kasih saya faham sesuatu perkara yang mungkin saya tak mungkin dapat daripada tempat lain. Allah SWT kasih saya kenal, Allah SWT kasih saya nampak. Sebab apa? Di situ baru timbul banyak keyakinan kita kepada Allah SWT. Apabila baru kita faham, hati kita ni pun, akal kita ni pun semuanya milik Allah SWT. Bila hati kita berkata kita nak kembali kepada Allah SWT, ni hati ni milik Allah. Jadi dengan penyerahan kita nak kembali kepada Allah SWT tu balik, di situlah Allah kasih kita faham agama, Allah kasih kita nampak kebesaran-kebesaran Allah, Allah tunjukkan benarnya fadilat-fadilat dalam segala amalan-amalan yang kita buat. Kan banyak kebesaran-kebesaran Allah yang Allah SWT ini mungkin keistimewaan yang Allah nak tunjuk dan menjadi satu inspirasi dan penguat semangat saya untuk saya istiqamah dalam memperbaiki diri, nak kembali kepada Allah balik ni. Dulu kenapa masa zaman saya tengah glamour dulu, saya boleh istiqamah dengan cara macam tu kan, maksudnya dengan stylo-nya lah, memang gempak masa tu kita rasa itulah gempak kononnya kan, dengan style rambut yang macam-macam lah, dengan style baju yang macam-macam lah kita rasa gempak kan. Lepas tu masa tu kita boleh istiqamah dan kita boleh ekstrim dalam
kehidupan kita yang macam tu. Jadi satu perubahan yang dibuat oleh seseorang yang ekstrim melakukan sesuatu benda dulu, bila dia berubah, perubahan yang dia buat tu pun insya-Allah dia akan buat ekstrim. Itu yang saya nampak, yang saya kaji dan yang saya dapat nilaikan sendiri apabila kita tengok juga sirah-sirah para sahabat kan, macam mana Sayyidina Umar kan, Sayyidina Umar Amirul Mukminin kita, sebelum dia menerima agama, sebelum dia dapat agama, sebelum Allah SWT kasih dia hidayah, macam mana dia ekstrim sebagai seorang manusia yang jahiliah, ganas, yang ya kita tahu dia banyak sejarah-sejarah para sahabat kalau kita baca mengisahkan Sayyidina Umar ni seorang yang tegas kan, tapi apabila dia dapat agama, masya-Allah dia tegas dalam agama. Jadi di sini saya rasa macam masya-Allah, ini satu penguat semangat saya kenapa orang yang Allah SWT kasih satu nikmat di dalam kemungkaran dan Allah SWT kasih kenal pula nikmat di dalam ketaatan, masya-Allah. Bila kita dapat nikmat di dalam ketaatan tu, baru kita boleh tinggalkan nikmat dalam kemungkaran. Jadi alhamdulillah lah, istiqamah saya, syukur alhamdulillah. Bukanlah saya kata cabang-cabang lain untuk kita belajar agama, untuk kita kembali kepada Allah tu tak baik. Bukan saya nak kata gitu. Bukan saya nak menidakkan jalan-jalan orang-orang lain yang belajar agama yang cara-cara lain. Tapi saya ni mungkin saya rasa terpaut dengan santainya jemaah tabligh yang datang penuh hikmah bersama dengan saya, yang tidak langsung tidak terlalu keras dan penuh dengan kasih sayang. Dia ikram kita, inilah namanya ikram muslimin kan. Cara orang Islam ikram orang, tidak merampas kebahagiaan orang lain. Jadi bila saya mula nak belajar hijrah tu, dia orang tak judge saya dan dia orang tak merampas kebahagiaan saya masa tu. Contohlah kalau masa tu saya masih lagi berambut panjang, suka berambut panjang yang warna merah-merah, yang kuning-kuning semua apa semua tu kan. Tapi dia orang tak kata ini macam ni haram ni, macam ni tak boleh buat ni, ini kau kena potong rambut ni. Dia pendekatan dia orang bukan dengan cara yang begitu. Kan pendekatan dia dengan cara bercerita, membaca taklim sejarah-sejarah Nabi, sirah Nabi, sirah para sahabat, dengan membaca benda-benda macam tu, perkongsian-perkongsian macam tu, cerita-cerita daripada ustaz-ustaz, alim ulama kita, maulana-maulana kita. Di situ Allah kasih kita faham, bukan manusia yang nak merubah manusia. Kau jangan pakai macam ni, kau jangan macam ni, ini haram, ini salah. Jadi macam tu orang akan jauh daripada agama, orang tak dapat rasa kasih sayang, orang akan judge, adakah agama ni macam tu sekali, kau nak tukar aku dengan cara macam tu kan. Tapi bila kita dapat sesuatu benda sentuhan yang boleh kita kata ada kasih sayang lah, nyata dan nyata, itu adalah kasih sayang daripada sesama jemaah. Saya terpaut dekat situ dan daripada awalnya saya rasa macam saya berat lah dulu nak keluar 3 hari tu kan. Daripada saya rasa berat tu, sudahnya saya rasa terpaut untuk saya bersama dengan jemaah tabligh tu, dan saya keluarlah 3 hari setiap bulan, keluar setiap bulan 3 hari, setiap bulan 3 hari. Lepas tu sampai kita keluar 40 hari kan. Kita dapat kemanisan kasih sayang Allah tu kita dapat kat situ, dan Allah kasih kita ilmu macam-macam kan, kesedaran, macam-macam ilmu kita dapat. Dan nyatanya dekat situ bukan untuk kita belajar berubah diri ni untuk buat dakwah nak ajar orang, tidak. Sebenarnya kita ni buat dakwah ni, kata-kata tu sebenarnya untuk diri kita sendiri sebenarnya. Sebab nak merubah diri ni, kita kena ulang benda-benda yang baik yang kita nak kena buat setiap hari. Salah satu caranya adalah dengan kita memperkatakan benda-benda baik setiap hari. Jadi itu yang jadi jalan untuk saya istiqamah dalam penghijrahan saya lah. Dan benda tu sebenarnya bukan sekadar untuk diri saya saja sebenarnya. Benda ni sebenarnya perubahan ataupun perkara yang kita nak kena buat ni, macam mana yang saya belajar ni, untuk kita memperkatakan perkataan sesuatu yang baik, mengajak manusia sentiasa ingat kepada Allah,
mengajak manusia sentiasa taat kepada Allah, nampak kebesaran-kebesaran Allah, kita cuba fikir kebesaran Allah, kita cuba lihat kebesaran Allah, kita cuba dengar-dengar kebesaran Allah, kita cakap kebesaran Allah. Ini 4 perkara ni alim ulama kata saluran hati. Jadi bila kita fikir kebesaran Allah, lihat kebesaran Allah, dengar kebesaran Allah, cakap kebesaran Allah masuk dalam hati. Dulu masa zaman-zaman saya tengah gemilang dulu, saya fikir kebesaran dunia, nak glamour macam mana, nak popular macam mana. Saya lihat kebesaran dunia, saya lihat glamournya orang, popularnya orang. Saya dengar kebesaran dunia, saya dengar orang popular, saya dengar orang tu macam-macam kejayaan kan. Glamour macam-macam. Saya cakap pasal benda-benda glamour, benda-benda dunia ni, kebesaran dunia masuk dalam hati saya masa tu. Jadi untuk istiqamah ni, kita kena tukar percakapan kita, kena tukar pemikiran kita, kena tukar penglihatan pandangan kita kena tukar pendengaran kita untuk kepada Allah SWT. Jadi kebesaran Allah tu masuk dalam hati kita. Di sinilah bagi saya percaya dan saya yakin itulah satu-satunya jalan yang boleh membuatkan kita istiqamah untuk tidak kita, insya-Allah tidak kita mengulangi benda-benda mungkar yang sebelum-sebelum ni mungkin kita rasa selesa nak buat. Kita akan rasa tak suka dengan kemungkaran tu. Kita akan rasa nak tinggalkan kemungkaran tu. Kita rasa nak lupakan dah benda kemungkaran-kemungkaran tu. Sebab apa? Kita dah mula mendapat nikmat di dalam ketaatan. Jadi ini yang cara istiqamah yang saya ambil. Saya rasa senang saya buat kesimpulan adalah dengan cara saya bersama dengan jemaah tabligh lah. Itulah. Dan secara tak langsung sebenarnya di situ juga dapat menjumpakan saya ustaz-ustaz, orang-orang alim ulama ni semua, maulana-maulana. Di situlah sebenarnya hebatnya Allah. Kita pilih jalan agama Allah, Allah jumpakan insan-insan mulia pada pandangan Allah. Bukan saya nak kata manusia-manusia yang lain tu bukan tak mulia pada pandangan Allah, tapi manusia lain baik tapi mungkin kurang nak membawa kita untuk ingat tentang kebesaran Allah. Masa tu saya yang lalai, saya melihat kejayaan orang, saya rasa itu adalah dunia. Mungkin orang tu berjaya, dia taat pada Allah. Saya yang lalai. Jadi di sini saya yang kena bawa diri saya berubah suasana untuk saya jadi istiqamah. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita minta sama-sama, kita doa untuk semua orang pun kita istiqamah dalam jalan yang baik. Jadi bersama dengan jemaah tabligh lah, alhamdulillah Allah SWT letakkan saya untuk bersama dengan jemaah tabligh dan insya-Allah ini jalan untuk saya istiqamah insya-Allah. Macam itulah cerita dia. Okay, baik. Baik. Tak dengar suara. Alhamdulillah. Tak dengar? Okay, dah jelas? Okay, dah. Okay, dengar lah. Okay. Okay, baik Abang Zul. Sebenarnya tadi dah cerita kan pasal Abang Zul dihampiri oleh jemaah tabligh walaupun pada masa tu Abang Zul yelah kan zaman dulu-dulu kan, zaman rambut pun perang kan. Tapi saya ingat saya dulu ketika SPM tak silap dihampiri oleh jemaah tabligh, alhamdulillah. Nak exam tu pun 3 hari insya-Allah, alhamdulillah. Jadi seperti yang Abang Zul kongsikan, memang betul. Kita dekat situ kita boleh belajar, memang fokus 100% ke arah akhirat. Dengar kisah Nabi, dengar taklim kan. Jadi alhamdulillah pada masa tu saya dah jumpa dengan orang-orang yang baik lah. Dan sampai sekarang saya masih lagi ingat-ingat lagi apa pesan dia orang kan. Makhluk tak ada kuasa kan, Allah SWT yang ada kuasa. Jadi kita nak zahirkan benda tu sebenarnya. Okay, baik Abang Zul, kita akan teruskan dengan soalan seterusnya insya-Allah. InsyaAllah. Okay, baik, soalan seterusnya. Apa pendapat dan pandangan Abang Zul untuk generasi muda kembali suka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? InsyaAllah Abang Zul. Okey, masya-Allah. Allahu Akbar. Saya pandangan saya lah.
ini mungkin kelemahan diri saya jugalah apabila kita kurang buat kerja dakwah, kurang kita menyampaikan kepada orang, kurang kita berpesan-pesan kepada orang, kurang kita kongsi-kongsi kita lah yang lemah usaha dakwah kita. Maka dengan itu generasi muda kurang nampak keistimewaan sunnah-sunnah Nabi ni. Macam mana, minta maaf cakap lah, ini kalau kita nak katakan sesuatu perkara yang lain berbanding dengan sunnah Nabi. Macam mana minatnya, ramainya anak-anak muda minat untuk pakai cap ataupun pakai topi apa-apalah, pakai topi apa-apa pun. Tak kisahlah kan, bukanlah kita nak menghukum pakai topi tu satu-satu yang salah ke apa, tak, bukan, kita tak judge macam tu. Tapi kan kita nak membezakan lah kan, seronoknya anak-anak muda untuk pakai berbagai-bagai gaya topi berbanding dengan anak-anak muda, ini yang lelaki lah kan, berbanding dengan anak-anak muda yang suka pakai kopiah ataupun songkok ataupun serban kan. Nampak memang tak ramai lah yang suka pakai kopiah, dan kalau pakai kopiah tu pun mungkin untuk pergi masjid, pergi surau ataupun pergi majlis-majlis ilmu agama ke pakai. Tapi untuk pakai seharian dia orang lebih seronok ataupun rasa lebih bergaya dengan pakai macam topi-topi yang lain. Contohlah ini kita nak tunjukkan perbezaan dia tu kan. Sebab apa? Sebab kenapa dia orang tak boleh nak sebab tak nampak, tak sedar sebenarnya, tak sedar fadilat kita pakai pakaian sunnah dan kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi yang saya dengar ustaz-ustaz punya perkongsian ada 3 kan, sunnah sirah, sunnah surah, sunnah sarirah kan, yang mana sunnah yang berkenaan dengan fizikal Nabi kan, serban Nabi, kopiah Nabi, janggut Nabi, rambut Nabi, baju Nabi kan, jubah Nabi, capal Nabi, Nabi punya kayu sugi kan, macam mana sukanya Nabi dengan berwangi-wangian kan, ada macam mana Nabi berbicara dengan manusia, berbicara dengan lelaki, berbicara dengan perempuan, macam mana Nabi punya cara kan. Kita dengar sirah-sirah Nabi kan, macam mana Nabi berbicara dengan anak-anak, macam mana Nabi berbicara dengan orang-orang tua kan. Jadi di situ masya-Allah perkara-perkara sunnah ni sebenarnya yang saya nak buat perkongsian lah, yang saya dengar-dengar dan saya belajar, perkara sunnah ni yang paling dahsyat mengangkat perkara sunnah ni dalam kehidupan seharian dia orang, daripada dia orang bangun tidur sampai dia orang tidur, adalah para sahabat Nabi. Jadi para sahabat ni, alim ulama cakap para sahabat ni dapat gelaran radhiyallahu anhu daripada Allah SWT kan. Mereka redha kepada Allah dan Allah redha kepada mereka kan. Dan sampaikan para sahabat ni radhiyallahu anhu ni, Allah SWT janjikan syurga kepada mereka masa mereka hidup lagi. Sebab apa? Sebab mereka tiru Nabi 100%. Kan, daripada ujung rambut sampailah hujung kaki, daripada Nabi bangun tidur sampailah Nabi tidur lagi, dia orang tiru semua, daripada akhlak Nabi, daripada apa yang Nabi usahakan dalam agama kan, ketaatan Nabi, amal ibadat Nabi. Para sahabat cuba usaha tiru 100%. Maka dengan itu, dengan pengorbanan para sahabat ni, sengsara para sahabat tu sanggup bersama dengan Nabi yang macam-macam punya ujian yang Allah SWT saja nak tengok uji keimanan ni kan, sampaikan Allah SWT declare, okey, orang radhiyallahu anhu kan, masya-Allah, Allah redha dah dekat dia orang ni, sampaikan Allah dah janji syurga untuk dia orang masa dia orang hidup lagi. Ini adalah satu contoh-contoh kejayaan yang mana Nabi sendiri kata, sekiranya kau orang nak berjaya, ikutlah para sahabatku kan. Sebab kalau apa, para sahabat ni Allah SWT dah janjikan dah kejayaan dekat dia orang. Jadi para sahabat ni mengangkat sunnah Nabi, memartabatkan sunnah Nabi ni, sebab dia orang yakin sunnah Nabi ni adalah kecintaan Allah. Syurga
kecintaan kita saja. Tapi kalau kita bawa sunnah, kecintaan Allah, sebab Allah cinta ni. Allah kata sekiranya kamu mencintai aku, kamu pasti akan taati aku. Sekiranya kamu taat aku, kamu pasti akan mentaati Rasulmu, kekasihku. Sekiranya kau mencintai kekasihku, pasti kau mencintai sunnah-sunnahnya. Sekiranya kau mencintai sunnah-sunnahnya, pasti kau akan bersama dengannya di syurga nanti. Jadi ini yang saya dengar bayan-bayan ustaz kan. Saya tak berani nak cakap ayat-ayat Al-Quran. Saya tak berani nak kata tentang halal, haram, dosa, pahala, hukum, hakam ni saya tak berani. Dan kita ni orang yang baru nak belajar-belajar. Tapi daripada apa yang kita faham, alim ulama kata sirah Nabi Nabi kata, Nabi pernah bersabda, dia kata para sahabat ni adalah ibarat bintang-bintang dekat langit tu. Time yang gelap-gelap tu, itulah yang bercahaya. Jadi dalam kegelapan, para sahabat ni yang datang bawa cahaya. Nabi datang bawa cahaya dalam kegelapan. So ini kejayaan-kejayaan manusia apabila berada dalam sunnah, kan, membuat satu perkara-perkara sunnah dalam kehidupan dia orang, sampaikan Allah menjanjikan syurga kepada dia orang. Jadi anak muda mungkin kurang nampak, kurang faham, kurang dengar benda-benda macam ni So di sinilah sebenarnya kita nak buat perkongsian supaya anak-anak muda dapat timbul minat untuk ambil tahu lagi pasal sunnah-sunnah ni. Dan itu akan menjadi satu penguat semangat lah untuk anak muda ni kembali suka kepada sunnah, cinta kepada sunnah kan. Sebab apa? Perkara-perkara sunnah ni kalau ikutkan, banyak pahala lah. Saya nak kata bab-bab pahala ni pun nanti orang kata kita ni siapa nak bercakap soal pahala kan, soal pahala, soal dosa kan. Tapi kita dengar apa benda yang ustaz-ustaz cakap, setiap perkara-perkara sunnah yang kita buat, pasti dan pasti ada pahalanya. Jadi di sini saya menyerulah kepada generasi-generasi muda kan. Mungkin kita tak mampu nak bawa sunnah 100%. Tapi please, kita jangan tinggalkan sunnah 100%. Para sahabat dulu, dia menjalankan sesuatu sunnah tu apabila dia tahu itu perkara sunnah. Tapi zaman sekarang, manusia bila dia tahu, dia meninggalkan perkara sunnah tu bila dia tahu itu sunnah. Kadang bila kita cakap, contohlah macam saya kata tadi pakai kopiah kan. Pakailah kopiah tiap-tiap hari, apa salahnya kan? Sunnah babe. Sunnah je, tak pakai pun tak dosa kan, tak wajib kan, tak apa lah, sunnah je. So orang zaman sekarang meninggalkan sunnah apabila dia tahu itu adalah perkara sunnah. Tapi para sahabat dulu, apabila dia tahu itu perkara sunnah, dia mencintai sunnah tu, dia buat 100% kan. Jadi di sini bezanya, di situ baru saya nampak kita ni nak berjaya ke tak nak berjaya, macam mana para sahabat berjaya. Jadi ini yang kita nak buat perkongsian sebenarnya kan. Ini ya sebenarnya usaha dakwah yang kita perlu buat untuk berjumpa dengan orang, bukan untuk kita mengaji Al-Quran depan muka orang, tak. Kita sembang-sembang dengan orang, kita buat perkongsian kan, untuk orang faham dan orang jatuh cinta dengan sunnah Nabi. Sekarang saya saja bagi contoh lah, saya saja bagi contoh. Bagi contoh, kita cuba bayang-bayangkan, kata tadi majlis ni sempoi-sempoi kan. Okey. Kita cuba bayangkan dekat Malaysia ni, berapa puluh juta rakyat, tak ingatlah 30 juta, 30 berapa dah kan. Cuba bayangkan semua rakyat Malaysia ni sebagai pencinta sunnah. Kita cuba imagine lah, daripada utara sampailah ke selatan, semuanya pencinta sunnah, semuanya suka pakai serban setiap hari, semuanya suka pakai kopiah, tak kira apa lapisan pun manusia tu kan. Yang tinggi, yang rendah, yang kaya, yang miskin, yang besar, yang kecil, yang sihat, yang sakit, yang lelaki, yang perempuan kan. Semuanya pakai sunnah. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, kehidupan dia orang amalkan sunnah apa semua. Cuba kita bayangkan, hebat tak nampaknya sunnah tu, Islam tu dalam Malaysia ni. Apabila semuanya mencintai sunnah. Sekarang ni bukan kita nak kata rakyat Malaysia ni tidak cinta kepada agama Islam, tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan kita judge macam tu. Kita yakin semuanya cinta kepada agama Islam.
semuanya cinta kepada Nabi kita. Tapi bila semuanya ada kesedaran tentang kecintaan kepada sunnah ni, cuba kita bayang-bayangkan je lah kan. Kalau semuanya suka. Kalau semua manusia kat Malaysia ni suka sunnah, cuba bayangkan kita pergi bank, kita tengok orang pakai serban, pakai jubah, pakai purdah, pakai apa semua. Kita pergi pasar, kita nampak manusia-manusia macam tu. Kita pergi mall, kita nampak manusia-manusia macam tu. Kita pergi jogging pun, kita tengok orang semua jogging pakai kopiah, walaupun pakai tracksuit tapi kopiah ada kan, ada janggut-janggut kan. Perkara sunnah lah, benda-benda yang simple-simple kan. Tapi semuanya suka menghidupkan syiar Islam tu, syiar sunnah Nabi ni dalam kehidupan. Masya Allah, hebat. Tapi sekarang sebab kesedaran tu ataupun kefahaman tu mungkin tak sampai kan. Tak sampai dekat semua pihak, semua lapisan. Kefahaman tu tak sampai, berita-berita gembira ni tak sampai dekat semua orang kan. Maka dengan itulah syiar Islam, syiar sunnah ni tak berkembang betul-betul hebat kan. Tak gah nampaknya. Jadi di sinilah saya saja nak buat kongsi. Walaupun kita tak berjaya nak bawa sunnah 100%, kita jangan tinggalkanlah 100%. Benda-benda sunnah, perkara-perkara sunnah yang simple-simple pun dalam poket kita bawa lah kayu sugi. Mana kayu sugi saya tadi? Kan? Kita bawa lah kayu sugi saya ada ni. Dalam bekas. Bawa lah minyak wangi yang bau-bau Islamik ni lah, bau yang daripada kayu garu ke kan, daripada macam-macam lah. Yang ni bukanlah minyak wangi polo tu apa semua, bukan kan. Takut itu nanti banyak perkara-perkara khilaf pula kan. Minyak wangi, kita pakai minyak wangi atar-atar ni sedap sedap, bau oat, bau banyak lah, saya dah lupa lah sebab banyak sangat saya pakai kan. Jadi benda tu indah, bak kata Reza Harz kan, sunnah itu indah. Memang indah babe. Bila saya duduk bersama dengan jemaah-jemaah tabligh yang istiqamah dalam mengamalkan sunnah dari segi fizikal, pakaian ataupun sunnah surah, sunnah sirah, sunnah sarirah ni semua dari segi akhlak, budi bicara dia orang kan, bahasa, fikir, akal mereka ni risau fikir dia orang ni semua fikir risau sunnah Nabi, sunnah sarirah kan, fikir risau Nabi semua dia orang buat. Kita rasa sunnah tu indah. Nampak bila kita duduk dalam kelompok tu, baru kita nampak keindahan dia tu. Kan, macam kita duduk dalam kelompok, saya suka duduk dalam kelompok orang main muzik. Saya nampak keindahan muzik tu. Sebab orang yang tak duduk dalam kelompok muzik, dia kata muzik ni bising kan. Tapi bila saya duduk dalam kelompok tu, saya dengar, indah muzik ni. Kan? Indah lah. Kalau kita duduk dalam kelompok orang main muzik, kan. Bila kita duduk dalam kelompok dunia lakonan pula, kita nampak keindahan-keindahan kelompok dunia lakonan ni. Kan, nyata dan nyatanya ini semua keindahan-keindahan yang Allah SWT punya. Ini semua makhluk Allah ni, semua ni indah, nikmat ni semua makhluk Allah. Makhluk Allah, kita je kena pilih yang mana. Jadi bila saya bersama dengan jemaah tabligh pula, saya nampak indahnya sunnah tu. Oh, ini sunnah. Okey, perkara-perkara ni sunnah. Cara makan, Nabi makan macam mana, cara Nabi duduk macam mana. Alim ulama ajar dan ada dalam sirah-sirah Nabi kan. Cara Nabi makan kadang tu ada yang menggunakan 3 jari kan. Cara Nabi tidur macam mana baringnya, menghadapnya ke mana kan, tangan ni macam mana, kakinya macam mana. Ni semua perkara kita buat, semua dapat pahala babe kan, perkara sunnah kan. Masuk tandas, keluar tandas, macam mana ada doa-doanya yang Nabi amalkan, yang para sahabat ikut tu, yang Nabi kata ini para sahabat ni semua dah dijanjikan syurga daripada Allah SWT kan. Jadi ini yang saya nampak macam dahsyat babe. So di sini lah, kalau lah anak-anak muda, kita ni semualah, korang lah. Saya ni mungkin dah sedikit berumur lah kan. So kita ni lah sesama kita kan, kita kembali cinta kepada perkara-perkara sunnah kan. Tak dapat kita buat yang berat-berat, kita ambil yang simple-simple kan, pakai kopiah, pakai kurta, pakai jubah, pakai seluar senting kan. Pakai yang simple-simple lah. Kalau rasa macam belum nak dapat adapt
cara tu ke dalam kehidupan kita, kita buat yang simple-simple dulu. Pakai kopiah dulu ke setiap hari kan. Biar orang mungkin macam-macam persepsi. Orang akan cakap, oi, oh, ustaz ke kan orang panggil kan. Oh lemak kau dah alim sekarang kan. Itu semua adalah satu proses yang mana dari segi persepsi orang apa semua, proses tu lama-lama dia akan menjadikan kebiasaan kepada orang daripada mula-mula janggal kan, daripada janggal lama-lama akan orang nampak kebiasaan. Dan bila kita mengangkat perkara sunnah ni kan, dari segi pakaian lah contoh, kita kena yakin kita kena yakin bahawa perasaan manusia ni, hati dan perasaan setiap manusia adalah milik Allah SWT. Bila kita bawa perkara sunnah ni, Allah SWT yang mampu mencampakkan rasa suka dan cinta manusia yang lain melihat kita. Bukan kita pakai pakaian sunnah ni, aku nak kasih orang suka, ni tengok aku pakai sunnah mesti dia suka aku. Bukan. Kita pakai pakaian sunnah ni sebab kita nak tanam rasa cinta kita, cinta kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk orang lain yang di awal-awalnya mungkin macam nak menganjing kita lah kan. Ni dia orang berubah ni macam poyo-poyo yang orang kadang-kadang ada yang cakap macam tu kan. Tapi lama-lama perasaan dia orang tu Allah SWT yang mampu tukar. Kita sabar, kita relax, kita jangan terkesan atas apa-apa pun sekiranya kita ni yang memang nak berubah kerana Allah. Berubah kerana Allah lah. Berubahlah kerana Allah. Istiqamahlah kerana Allah. Angkatlah sunnah ni hanyalah kerana cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah kan. Kita buat semuanya kerana Allah. Pasti benda ni kita akan dapat menjadi kebiasaan dalam hati kita, dalam diri kita. Allah yang ada hak ke atas diri kita sebenarnya. Kita ni yang sebenar-benarnya yang saja-saja nak cuba pakai lain yang kita rasa seronok, yang kita rasa janggal apa semua. Tapi bila kita cinta kepada sunnah Nabi, Allah tahulah hati kita. Hati kita ni, kita bohong lah siapa pun, Allah yang tahu hati kita ni. Saya ni pun kalaulah saya ni ada kata-kata dusta daripada saya sikit ke banyak ke malam ni, Allah yang tahu hati saya ni kan. Dulu masa saya mula-mula nak berubah pun orang ada juga saya dengar bunyi-bunyi orang cakap, ni poyo je ni, lu tengok ni 2-3 bulan je ni, lu tengok kejap lagi besok dia terbalik ni budak ni kan. Tapi kita jangan terkesan dengan persepsi manusia ataupun terkesan dengan benda-benda yang lain. Kita pegang bulat-bulat hati kita ni, yang kita nak berubah ni kerana Allah, dan aku nak bawa sunnah-sunnah Nabi ni dalam kehidupan aku kerana Allah. Jadi bila benda ni dapat, bila kita semua cinta kepada sunnah, kita kembali cinta kepada sunnah, yakin lah kan, hebatnya Islam tu akan nampak bila kita membawa syiar Islam ni kan. Jadi saya rasa tak ada apa yang sebenarnya boleh saya meyakinkan orang, saya mengajak manusia lain untuk cinta kepada sunnah, melainkan kita sendiri, individu masing-masing kan, kita sendiri yang berjujurlah kita pada diri kita sendiri untuk kita ambil tahu fadilat perkara-perkara sunnah ni. Masya Allah, hebat kan, hebat. Sebab perkara-perkara sunnah ni ada satu kisah. Kita share sikit lah kan. Kita ada masa yang panjang juga kan, Alhamdulillah. Ada satu kisah lah. Satu manusia ni, dia betul-betul istiqamah dalam penggunaan kayu sugi ni. Dia hidupkan amalan kayu sugi ni setiap hari lah. So kayu sugi ni ada je dalam poket dia, dalam beg dia, ke mana dia pergi. So satu hari, dia keluar buat usaha dakwah ke luar negara. Dan masa tu minta maaf cakap lah, mungkin pandangan dunia masa tu kita pun faham lah, ada segelintir negara kot, kita cakap macam tu lah, yang memandang serong apabila manusia-manusia ni nampak berpakaian sunnah ni dengan serban, dengan janggut, dengan jubah semua kan. Masa tu dia buat usaha dakwah luar negara.
So kena tahan dengan polis sana. Kan? Kena tahan dengan polis sana. Kena siasat masuk sampai pukul 12 pun boleh. Masya-Allah. Sampai kena tahan ke masuk balai polis babe. Bukan balai polis yang biasa punya, ni masuk bilik siasatan polis yang duduk dalam bilik atau kursi yang spotlight tembak dekat dia, yang dia tak nampak siapa dalam bilik tu pun, tapi orang soal itu, orang soal ini, sampaikan kena buka baju semua, kena telanjang sebab suspek konon-kononnya teroris lah. Ini nak membuktikan kita duduk di atas jalan yang benar apabila kita pakai pakaian sunnah ni apa semua. Sebab apa? Gitulah juga ancaman yang Nabi dan para sahabat dulu terima bila bawa Islam ni nampak sebagai teroris. Orang kata ini satu ancaman, fahaman agama yang Muhammad bawa ni satu ancaman. Kan? Jadi bila kita ni sekarang saja-saja nak cuba bawa hidupkan agama, sunnah dalam hidup kita pun semua, orang pandang ancaman-ancaman, kita dah dapat satu pandangan mulia dah daripada Allah SWT. Yakinlah tu kan. Tapi bila dah kena soal siasat tu, dia kena selongkar baju dia kena selongkar beg dia apa semua kan. Lepas tu polis tu jumpa kayu sugi tu. Dia tanya, "What is this?" Dia kata, "Ini aku punya brus gigi," dia kata. So polis tu macam, brus gigi dia tengok dalam beg, handphone pun tak ada, apa-apa alat telekomunikasi semua pun tak ada. Jemaah keluar negara, memang masa tu jemaah ni tak bawa apa-apa pun. Kan? Lepas tu jemaah lain pun kena soal siasat juga. Beberapa orang lah jemaah masa tu. Kan? Kena soal siasat dengan cara yang sama juga dan semuanya bagi jawapan yang sama, babe. Kayu sugi ni, "This stick is my toothbrush." Dia kata kan. Lah polis ni cakap, diorang ni takkan kita nak charge teroris, babe. Kan? Maksudnya diorang pun berfikir lah. Takkan diorang ni teroris, alat telekomunikasi pun tak ada diorang ni, kita dah telanjangkan dah diorang ni, kita dah scan badan diorang, tak ada apa-apa pun dalam badan. Kan? Lepas tu pula ni kayu ni dia kata brus gigi dia. Dia tak betul ni diorang ni, tak payah kacau diorang ni, lepaskan lah. Lepas babe. Dan nyatanya sebenarnya memang kita tak ada nak buat apa-apa salah pun masa tu. Tapi Badrul Hisham, masya-Allah sahabat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi nyatanya bila kau bawa agama dalam hidup, dalam kehidupan seharian, your lifestyle, Islam is a lifestyle. Islam ni bukan sekadar religion, Islam ni kita punya lifestyle, gaya hidup kan. So bila kita bawa gaya hidup Islam, nyata Allah pelihara sebenarnya. Allah pelihara. Walaupun mula-mula orang tengok ancaman, orang rasa macam teroris ke apa ke, itu terpulanglah pada persepsi manusia lain kan. Tapi bila diselidik, orang akan nampak tak ada apa-apa ancaman pun, babe. Kalau kita ni bawa perkara sunnah dalam hidup kita itu satu perkara yang saya nampak banyak yang menariknya apabila kita cinta kepada perkara-perkara sunnah ni, dari segi pakaian, dari segi amal ibadat kita kan. Tu semua sunnah lah tu kan, amal ibadat Nabi, zikir-zikir Nabi kan. Fikir dan risau Nabi, macam mana dia merisaukan hidayah, untuk sekalian ummah kan. Fikir, risau macam mana ni, dia ni tak dapat agama lagi ni manusia ni tak kenal Allah lagi, ya Allah ya Tuhanku kan. Macam mana ya Allah, minta dekat Allah je. Nabi risau sebab apa? Bermulanya ada fikir dan risau inilah akan membuahkan kejayaan. Bila kita tak ada fikir, tak ada risau, Allah cakap kau tak fikir kan, kau tak risau kan, lantak kan. Contohnya macam tu lah lebih kurang. Tapi bila kita ada fikir, kita ada risau, Nabi fikir, Nabi risau, Allah tahu kekasih dia tengah fikir, Allah tahu kekasih dia tengah risau, Allah nampak, Allah tahu kekasih dia tidur malam pun sampai ke pagi menangis, air mata bertakung di telapak tangan apa semua kan. Allah tahu. Jadi ini yang kita pun nak sama-sama ada fikir, ada risau kadang-kadang kan. Kita rasa bersalah tak, babe? Kita rasa bersalah tak kalau kita ada kawan-kawan apa semua kan, yang kita sayang, yang kita suka semua, tapi bila sampai masanya kita tak dapat kongsi sesuatu perkara yang baik, setiap satu perkara ni akan dituntut, alim ulama cakap lah, setiap satu perkara ni akan dituntut
di alam akhirat besok kan, masa hari kiamat tu besok, setiap satu perkara ni akan dituntut oleh setiap manusia yang kita kenal ni apa semua, kita akan dituntut ni. Jadi apabila kita tahu sesuatu kemanisan, sesuatu nikmat, sesuatu yang Allah suka, Allah cinta ni, kita tak share, kita tak bagi tahu pada kawan-kawan kita ke apa semua kan. Katalah besok kita tak ajak-ajak kawan kita solat apa semua, ni perkara sunnah ni. Ajak kawan solat kan, Jumaat solat kan, katalah kan. Tapi bila masuk kubur besok kan, kat padang mahsyar ke kan, nanti para sahabat akan cakap, dia akan cari kita, dia tuntut kita, dia cakap, ya Allah, aku tak reda ni manusia ni masuk syurga-Mu ya Allah, sedangkan aku masuk ke neraka-Mu. Aku tak reda ya Allah, aku nak tuntut sesuatu. Sebab dulu dia tak pernah cerita pun dengan aku, dia tak pernah ingatkan aku untuk solat, dia tak pernah ingatkan aku untuk kembali taat pada Engkau ya Allah. Dia seorang je jaga amal ibadat dia apa semua, dia biarkan aku lalai. Ini yang Nabi fikir dan Nabi risau, yang Nabi kata dakwah adalah tugas sekalian umatku. Kan? Jadi di sini bukan kita ni buat dakwah, kita nak pergi mengaji Al-Quran depan muka orang, tak. Kita saja lepak-lepak dengan orang kan, jom lah kita solat weh, dasar dah ni weh. Kan? Jom lah, solat ni bila kita ni kembali kepada Allah, Allah akan cinta kita babe, Allah akan tunaikan permintaan kita. Kita tak nak dekat bos kita kan. Dekat bos, dekat office kita boleh taat kan, macam manusia-manusia lain minta maaf cakap lah kan. Sayangnya manusia terlupa untuk taat kepada Allah yang bagi rezeki dekat dia, yang dia kerja dekat office tu sebenarnya. Dekat sini kan, kadang-kadang kita lupa ni perkara-perkara sunnah ni, ngajak manusia kepada Allah kan. Ikram manusia ni, ajak dia makan-makan, jom kita makan, aku belanja ini hari. Kau tahu tak, aku kalau belanja kau, Allah SWT kata kan, rezeki orang yang berbelanja ni, kita share, bukan nak belagak babe, tapi aku nak share je dengan kau ni kan. Padahal sebenarnya kita pun harap juga nanti kau belanja aku, asyik aku belanja kau, gurau-gurau kan. Tapi kita ikhlas, tapi kita buat perkongsian. Ni perkara-perkara sunnah babe, belanja orang, sedekah ni ada fadilat dia macam ni kan. Kita share rezeki ni, fadilat dia macam ni. Banyak. Kita boleh kita huraikanlah satu-satu apa yang kita belajar, apa yang kita tahu, kita kongsikanlah kan, daripada apa yang kita dapat daripada ustaz-ustaz kita, perkara sunnah. Jadi bila ramai manusia faham fadilat sunnah ni, perkara-perkara sunnah ni, nikmat dia, pahala dia apa semua, barulah hebat agama ni pada pandangan Allah, apa yang kita buat kan. Allah tak perlu dengan kita pun sebenarnya. Allah tak ada hajat apa-apa pun dengan kita. Allah tak berhajat pun kat kita ni. Tapi kita ni yang perlukan Allah. Kita yang berhajat kepada Allah. Sebab apa? Kalau kita tak perlu Allah, kita tak berhajat Allah, ingat senang-senang kita nak dapat syurga. Mulut kita lafaz babe, kita nak mati masuk syurga. Tapi kan kita nak buat kerja agama, kita segan. Ini yang alim ulama share dengan saya. Saya rasa macam saya terduduk lah. Jadi saya cakap, Masya Allah, okeylah. Sekarang ni aku nak belajar hidupkan perkara sunnah dalam hidup kita, bawa perkara sunnah kan. Dari segi pakaian, dari segi akhlak kita, insya-Allah kita belajarlah. Dulu mungkin percakapan kita mungkin ada yang cakap-cakap terlampau kasar dengan orang, ataupun mungkin cakap baik dengan setiap manusia. Tapi percakapan yang baik itu Allah suka, tapi ada kemungkinan Allah akan menjadi benci, ataupun Allah menjadikan benda tu sia-sia saja percakapan kita, sebab percakapan kita tak ada kita sangkut pautkan dengan kebesaran Allah kan. Orang cakap, kau sekarang sukses lah kaya lah kan, kaya lah korang sekarang. Kita cakap, okey lah, aku itu hari dapat projek ni apa semua, tu lah aku pun rasa syukur lah, Tuhan tolong aku kan. Kita cakap Tuhan, kita cakaplah Allah kan. Tuhan kita Allah. Orang lain pun ada Tuhan, tapi Tuhan dia orang bukan Allah. Orang-orang lain lah, orang agama lain. Tapi kita ni, Tuhan kita Allah, kita cakap Allah kan. Alhamdulillah lah, Allah yang ni. Ni pun perkara sunnah. Cakap perkara-perkara baik ni kan, benda sunnah. Jadi kita bawa diri kita hidup dalam suasana sunnah, kita belajar mencintai, mengenali sunnah, perkara-perkara sunnah kan. Kita belajar kan. InsyaAllah kita boleh istiqamah. Dan benda ni yang saya nak seru semua kan, kalau boleh malam ni yang menonton, yang buat sharing-sharing ke apa kan, yang share semua kan, kita mulai pada malam ni insya-Allah kita saja-sajalah belajar kan. Kita tanam niat kan, kita belajar nak
bawa sunnah dalam kehidupan kita. Bawa tasbih dalam poket kita, babe. Dalam poket kita, kita bawa power bank besar boleh, babe. Takkan tasbih tak boleh bawa. Takkan kayu sugi yang ringan tu tak boleh bawa. Minyak wangi botol kecil tak boleh bawa kan. Tiga perkara ni pun perkara sunnah. Kan? Saya bapak saya orang Melaka. Tu Hafiz Arifin cakap bapak saya orang Melaka, tapi yalah hati manusia kalau ada Allah dalam hati dia orang, manusia ni akan jadi baik. Itu pasti dan pastilah. Dalam diri kita ada Allah, pasti dan pasti Allah akan bawa kita ke jalan yang baik. Kan? Saya menyeru lah semua yang menonton malam ni, kalau boleh kita sama-sama belajar-belajar perkara-perkara sunnah, nak hidupkan sunnah kan. InsyaAllah lah kan. Sebut je Allah kan, Allah. Apa lagi sebenarnya kita ni, kalau kita nak faham betul-betul kan, sunnah tu adalah kejayaan. Tak ada benda lain, babe. Tak ada benda lain. Kejayaan manusia ni dalam kehidupan dan kematian hanyalah di dalam ketaatan kepada Allah SWT dan mengikut kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya di situ? Bila kita ikut Nabi kita, itu adalah perkara sunnah. Jadi bila kita faham benda tu, insyaAllah lah kita akan rasa cinta lah pada sunnah. Jadi saya seru, jom lah kita kembali cinta kepada sunnah. Kan? InsyaAllah, mudah-mudahan saya kembali balik kepada saudara Aidil kita, insyaAllah. Okay, baik. Terbaik Abang Zul. Okay, jadi kesimpulannya, kalau kita nak bagi orang kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, sebenarnya kita perlu mewujudkan suasana tu supaya dia orang apabila nampak kita dah amalkan sunnah Rasulullah SAW, jadi insyaAllah mereka sendiri akan terpaut untuk ikut apa yang kita buat. Jadi InsyaAllah. Jadi saya rasa kita dah penghujungnya untuk sesi yang pertama, tapi kita akan teruskan dengan sesi Q&A di mana saya akan bacakan soalan-soalan di ruangan komen daripada para penonton. Jadi insyaAllah saya akan bacakan untuk anda semua. InsyaAllah. Kalau ada soalan untuk bertanyakan kepada Abang Zul, insyaAllah boleh isi ataupun boleh tulis di ruangan komen. Berikan, tu dia Sujairi Harun dia tanya tu, berikan 2 hijrah terindah buat Bro Zul. InsyaAllah. Soalan daripada Suzairi Harun, berikan 2 hijrah terindah buat Bro Zul Handy Black. Soalan untuk abang ni. Terima kasih banyak Sujairi Harun. 2 hijrah terindah Masya Allah. Sebenarnya kan banyak perkara yang terindah lah hijrah ni. Tapi yang pertama sekali yang saya dapat keindahan hijrah tu apabila orang-orang yang saya sayang dalam kehidupan saya, ahli keluarga saya semua dengan adanya hijrah tu, kasih sayang kita jadi berubah. Cara dia lain. Cara kita menzahirkan kasih sayang tu lain, sesama adik-beradik, sesama keluarga-keluarga sanak saudara yang lain, dengan ibu kita, dengan saya ayah dah tak ada kan, dengan ibu kita kan, dengan keluarga kita Hijrah yang terindah ni bila kita dapat rasa, bila kita hijrah, Allah kasih hubungan tu lagi istimewa daripada yang sebelum-sebelum ni kita pernah rasa dengan ahli keluarga kita. Itu yang pertama, hijrah yang terindah. Hijrah yang terindah yang kedua bagi saya merasakan ketenangan dalam hidup berbanding dengan dulu sebelum saya hijrah, apabila kita bergantung harap kepada sesuatu makhluk yang lain selain daripada Allah. Contohnya,
Dulu kalau duit kurang, kalau rumah kecil, kalau kereta tak besar, kalau kita punya filem tak berjaya, kita rasa frust, kita rasa macam down. Tapi sekarang hijrah tu menjadi terindah apabila benda tu tak menjadi kerisauan kepada kita. Itu yang Allah SWT kasih nikmat ketenangan yang sebenarnya susah untuk saya explain. Apabila saya kata benda ni tenang, sampaikan orang akan cakap, tenang ke kalau lu tak ada masyuk macam dulu 50-60 ribu macam dulu, lu boleh tenang ke sekarang? Ini susah kita nak terangkan kepada orang sebab nikmat dia hijrah tu susah kita nak explain apabila sebenarnya nikmat tu kena orang tu melalui sendiri, berkorban sendiri, melalui pengalaman tu sendiri baru dia nampak ni nikmat hijrah tu. Di situ yang saya dapat, ini antara dua lah yang kalau kita punya persoalan tadi dua kan, ini dua lah antaranya. Baik, betul Abang Zul. Kalau kita nak tahu nikmat macam mana berhijrah tu, kena berhijrah dulu, kan? Ya, Okey. betul lah. Sebab apa? Okey, saya share sikit. Kadang-kadang ada orang pernah tanya, kan? Saya dulu saya pernah tanya kepada manusia-manusia yang suka diving dekat laut. Saya takut dengan laut dalam tu, saya takut. Jadi kita bertanya kepada manusia, apa syoknya korang diving ni kan? Saya cakap kan, aku takut babe, saya cakap kan. Dia cakap, bang, best bang, dia kata. Best, dalam tu ada ikan macam ni, dalam tu ada tumbuhan yang macam ni, dalam tu ada macam ni. Kita dengar aje orang cerita, saya cakap, oh iya ke? Aku tak dapat feel lah. So dia orang tunjuk gambar pula, kamera yang dia orang ambil tu, ni, kau tengok ni ikan ni, ini kau tengok pokok ni, ini. Okey, kita nampak, tapi aku tak feel lah. Okey, dia orang tunjuk video pula, dia orang tunjuk video ni, kau tengok ni mantari, kau tengok ni ikan paus, apa benda-benda yang lalu dekat dia orang tunjuk semua. Okey, dah nampak video, oh ni tapak Sulaiman lah apa semua dia orang tunjuk. Okey dah, kita tengok video. Tapi tak feel lah. So dia orang kata, kalau lu nak feel, lu kena terjun sekali dengan gua. Jadi nikmat dalam hijrah ni, sekarang kita boleh cerita, tapi perasaan dia, manusia tu sendiri kena belajar lah, cuba usahalah untuk berhijrah daripada yang sekarang ke arah yang lebih baik, baru kita dapat rasa nikmat itu. Masya Allah. Okay, baik. Soalan kedua Abang Zul dari Badrul Hisham. Dia bagi tahu bila masa Abang Zul untuk mendapat hidayah daripada Allah SWT. Allah Akbar. Saudara Bad kita, Masya Allah. Kalau ikutkan kira-kira kita yang ikut matematik ni, saya rasa dah lebih kurang 6 tahun lah. 6 tahun. 6 tahun saya, pada saya Allah SWT lah menjentik hidayah ni ke dalam hati saya lebih kurang 6 tahun. Dan masa tu Bad aku punya ayah meninggal. Jadi masa ayah aku meninggal tu lah Bad, aku rasa macam kalau aku yang mati kan, nanya aku dalam kubur tu, masa tu aku terfikir gitu lah kan. Jadi masa tu lah Bad, masa tu tengah syuting pun tengah banyak Bad. Banyak syuting masa tu, offer syuting masa tu, nama kita tengah boom kan masa tu kan. Tapi 6 tahun yang lepas bila ayah aku meninggal, aku rasa ni lah Bad, cukup lah apa yang aku usahakan kat dunia ni. Sebab aku yakin masa tu aku dapat satu kefahaman, saya dapat satu kefahaman, kita boleh penat macam mana pun lah, penat apa pun yang kita nak buat atas dunia ni, kita boleh penat lah. Tapi sayang lah kalau kita bukan berpenat-penat untuk sesuatu kepada Allah. Lepas tu saya fikir balik kan, tak kisahlah kalau kita nak bermati-matian pun kita buat sesuatu apa pun atas dunia ni, tapi sayang lah kalau kita tak bermati-matian untuk Allah. Jadi saya rasa macam Masya Allah, bila kita lihat kematian demi kematian dalam persekitaran hidup kita, lebih-lebih lagi masa tu
orang yang hampir-hampir dalam kehidupan kita, orang yang kita kenal kan, meninggal. Jadi masa tu lah Bat, lebih kurang dalam 6 tahun yang lepas, saya dapat satu suntikan lain lah yang Allah SWT kasih kan. Kita merasakan sesuatu yang sampai rasanya masa untuk saya lah, untuk saya berubah masa tu, 6 tahun yang lepas lah. Masya Allah. InsyaAllah moga menjawab ya. Okey, baik. InsyaAllah. Soalan seterusnya dari Muhammad Asari. Apa perkara Abang Zul buat untuk maintain beristiqamah dalam berhijrah sampai sekarang? Maintain Muhammad Asari. InsyaAllah. Perkara yang saya buat sebenarnya adalah saya tak buat perkara dulu. Saya tak buat perkara-perkara yang dulu. Untuk istiqamah yang sekarang ni, so yang saya buat adalah saya tak buat perkara-perkara yang dulu. Jadi macam dulu, minta maaf cakap lah, bukanlah saya nak menghina ataupun nak menghukum apa-apa yang saya buat dulu, macam mana mungkin orang lain sekarang masih buat lagi. Saya tak nak menghukum apa-apa, tapi contoh lah, contoh. Dulu mungkin saya rajin pergi karaoke lah, contoh kan. Mungkin saya asyik-asyik tiap-tiap malam duduk dalam studio je, asyik-asyik tiap-tiap hari aku pergi melalak-melalak aje, pergi kan, macam tu lah. Bukanlah saya nak salahkan bidang muzik tu, saya tak nak menghukum, tapi yang boleh membuatkan saya istiqamah yang sekarang ni adalah kerana saya tak buat perkara-perkara yang dulu lah. Dan kita cuba pula penuhkan aktiviti hidup kita dalam seharian ni dengan perkara-perkara sunnah yang macam kita kongsikan tadi lah. Maksudnya macam musim yang sekarang ni tak dapat kita buat macam dulu. Maksudnya kita dulu rapatkan diri kita ke masjid kan. Maknanya daripada subuh kita dah pergi ke masjid. Lepas tu habis pada subuh tu kita dengar taklim pula. Lepas pada dengar taklim tu, bacaan-bacaan hadis ke apa semua, subuh tu kita relax dulu dekat masjid. Lepas tu kita tunggu solat isyraq pula. Lepas solat isyraq tu kita rehat sekejap apa semua, kita sarapan apa semua. Lepas tu kita solat duha pula kan. Lepas pada solat duha tu silap bulan kita dengan jemaah lain buat halakah Al-Quran, sama-sama kita talaki tadabbur Al-Quran kan. Lepas tu sementara tu kita relax-relax, lepas pada tu waktu rehat, kita rehat-rehat lah, waktu infradi orang cakap kan, waktu rehat-rehat santai-santai, waktu sendiri kan, rehat-rehat, nak lelap sekejap, kita lelap sekejap. Lepas tu nak tengah hari nanti kita dah bangun, dah bersedia untuk menunaikan solat zuhur pula. Lepas solat zuhur kita makan pula kan. Jadi di situ kadang tu ada perkongsian-perkongsian tazkirah daripada ustaz-ustaz ke. Lepas tu begitu juga sampai ke petang. Jadi aktiviti harian yang kita buat tu menjadikan kita tinggalkan aktiviti dulu dan membuatkan kita rasa istiqamah untuk kita jadikan benda tu aktiviti harian. Sampaikan di sini saya nak selitkan sikit lah. Jangan kita tersalah tafsir apabila kita jadikan benda tu aktiviti harian. Janganlah tersalah tafsir macam tak kerja ke engkau orang ni kan, tak pergi belajar ke engkau orang ni, tak pergi sekolah ke. Bukan gitu. Maksudnya untuk saya jadi istiqamah tu, kita susun waktu kita atas kesesuaian kita yang lain selepas kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah. Nak kerja lah, boleh. Maksudnya lepas solat subuh tu pergilah office. Jadi bila tengah hari pula kan jangan tak solat zuhur pula. Lepas tu dah sampai ke petang nanti, petang jangan tak solat asar pula. Lepas tu balik jangan pergi karaoke. Balik kerja cepat-cepat balik rumah kan, siap-siap prepare pergi masjid untuk maghrib pula. Lepas maghrib kita dengar kuliah maghrib, dengar bayan maghrib sampai isyak, makan, balik relax, barulah kita relax. So itulah perkara-perkara yang saya buat untuk saya jadi istiqamah, dengan cara kita meninggalkan benda-benda yang kita buat yang dulu-dulu yang minta maaf cakap, bagi saya adalah satu perkara yang minta maaf cakap mungkin akan jadi sia-sia ataupun takut mungkin akan membuahkan dosa. Itu je. Jadi InsyaAllah lah boleh lah istiqamah dengan cara macam tu, insyaAllah.
Okay, baik. Alhamdulillah. Kiranya itu perkongsian daripada Mazul lah tentang macam mana dia istiqomah kan dalam sehari-seharian dia. Okay, soalan yang seterusnya. Apa nasihat kepada kami sebagai student untuk kembali seimbang dunia akhirat? Sekarang musim exam dan kami terlalu fokus pelajaran sehingga solat kadang-kadang di hujung waktu. InsyaAllah. Okey. Siapa tadi? Ilya Ilya Zaki. Saya ni kalau ikutkan tak layak lah untuk kasih nasihat, tapi sebagai perkongsian kan. Kalau kita nak fikir seimbangkan dunia dan akhirat ni, kita takut kita memang tak jadi adil untuk bekalan akhirat kita kalau kita nak fikir seimbang lah kan. Sebab apa? Perkara seimbang ni bila saya tanya dengan alim ulama explain, dia kata sehari dekat akhirat tu 1000 tahun dunia ni tau. Jadi untuk kita selesaikan urusan sehari kita dekat akhirat tu, adakah cukup apa yang kita buat atas dunia ni untuk seimbangkan dunia dan akhirat lah. Jadi ini satu benda yang kalau kita nak dapatkan keseimbangan, manusia tak mampu buatnya. Manusia pasti tak mampu buatnya. Sebab apa? Belajar kita daripada pagi sampai ke petang dan tak mustahil sampai ke malam pun kita belajar. Berapa jam kita belajar untuk kejayaan dunia mendapatkan satu sertifikat ataupun ni lah kelulusan dalam pelajaran ni, berapa jam kita spend dan berbanding berapa jam kita spend untuk kejayaan akhirat. Baca Al-Quran kita berapa banyak, solat sunat kita berapa banyak yang kita dapat buat dalam tempoh sehari, sedangkan kita punya belajar tadi tu berjam-jam tu. Jadi untuk kita dapatkan keseimbangan dunia dan akhirat ni satu perkara yang berat dan saya tak tahulah macam mana mampu tak mampu kita buat. Tu pasal orang-orang alim yang faham tentang kejayaan dunia dan akhirat ni untuk mendapat keseimbangan ni, tu pasal jangan kita terperanjat bila kita tengok orang alim ni kerja dia duduk berzikir je, kerja dia duduk mengaji Al-Quran je, kerja dia buat kerja dakwah je, ajak orang kepada masjid, ajak orang kepada Allah. Ini mungkin sebab dia orang dah faham untuk dapatkan keseimbangan dunia dan akhirat tu. Sebab dunia kalau fikir-fikirkan balik, dia orang punya jawapan, orang alim punya jawapan senang babe. Orang alim punya jawapan, dunia ni kau hidup dah. Kau makan dah. Kau nak rumah dah ada dah rumah. Kau nak ada kenderaan, kau dah ada dah kenderaan. Kau nak handphone, kau dah ada dah handphone. Apa lagi yang kau nak? Jadi untuk akhirat ni, apa pula yang kau dah buat untuk akhirat? Jadi untuk mendapat keseimbangan dunia dan akhirat tu memang tak mampu kita buat, tapi insya-Allah kita kena istiqamah dalam perkara-perkara baik, perkara-perkara amal ibadat yang kita buat. Jadi sedangkan bila kita cakap tadi soal pelajaran, sampaikan kita terlewat di hujung waktu untuk menunaikan solat, kita kena ubah faham dan yakin kita bab perkara ni kita kena ubah. Solat kita buat di awal waktu akan membuahkan kejayaan kita untuk perkara-perkara yang lain. Contoh, kita belajar, kita study, otak ni Allah punya. Kau jangan ragu-ragu lah untuk Allah akan kasih kau hafal. Kau jangan ragu-ragu lah untuk Allah boleh kasih kau ingat segala-galanya. Ini otak Allah punya. So Allah punya ni otak ni, mata ni Allah punya, Allah kasih. Apa lagi yang kita nak risaukan setelah kita menunaikan kewajipan kita kepada Allah yang kasih otak dan mata ni pun semua. Lepas tu dalam solat di awal waktu tu kau doa pada Allah, ya Allah, kasih aku ingat ya Allah, kasih aku hafal ya Allah, kasih aku mudah faham ya Allah. Sesungguhnya otak aku ni milik kau ya Allah.
Mata aku ni, penglihatan aku ni untuk aku melihat dengan jelas segala apa yang aku nak belajar ni semua milik kau ya Allah. Kasih aku semuanya ya Allah, keistimewaan-keistimewaan kau ya Allah. Aku taat kepada kau ya Allah. Berikanlah aku nikmat selepas-lepas aku taat kepada kau ya Allah. Pasti dan pasti Allah boleh bagi. Pasti dan pasti Allah boleh bagi. Contoh, kalau orang meeting, tengah meeting, masuk waktu solat asar, dia kata kejap-kejap lagi kita solat asar sekejap lagi kita solat asar. Kita meeting dulu. Sudahnya, meeting tu mungkin dapat keputusan yang baik, mungkin dapat keputusan yang tak baik meeting tu. Tapi sekiranya masuk waktu solat, masa meeting tu, okey sekejap, kita break sekejap meeting ni, kita solat asar dulu berjemaah. Lepas solat asar ni baru kita sambung meeting. Pasti dan pasti dalam solat tu kita berdoa minta kepada Allah untuk kasih keputusan yang baik untuk meeting yang kami tengah buat ni. Ya Allah, dalam doa minta. Pasti dan pasti Allah akan kasih keputusan yang baik untuk mesyuarat tu. Apabila kita menyahut panggilan Allah SWT di awal waktu, Allah tu yang memberi rezeki kepada kita, Allah tu yang memberi kejayaan kepada kita, Allah yang memberikan keputusan yang terbaik kepada kita. Kita sahut dulu panggilan Allah, pasti dan pasti selebihnya Allah akan kasih kita kejayaan. Jadi di sini kita nak, kalau boleh kita belajar twist kita punya yakin kan. Kita punya yakin, kita punya ikhtiar, kita punya usaha. Usaha, saya cakap usaha, orang kafir tu pun dia usaha juga. Tapi Allah saja nak tunjuk, orang kafir tu usaha tapi dia tak solat sembah Allah, dia orang pun boleh berjaya. Saja je Allah nak tunjuk. Tapi di situ simboliknya Allah nak tunjuk, adakah itu kejayaan yang korang pandang? So Allah nak kasih kejayaan kepada kita untuk kejayaan dunia dan akhirat. Bila kita taat pada Allah, kejayaan akhirat kau dah dapat dah satu. Sekarang kau dah taat dengan aku, kejayaan dunia pun aku boleh kasih kau lah. Kejayaan ni Allah boleh kasih lah, anytime je lah. Kau yakin lah, kau taat pada Allah dulu, pasti dan pasti Allah boleh kasih lah. Mana kita nak sandarkan keyakinan kita lagi kalau bukan kepada Allah SWT. Jadi insyaAllah lah kita sama-sama lah. Kita sama-sama Ilya, saya pun gitu juga. Saya bagi example jugalah macam mana saya nak dapat kejayaan dalam satu-satu perkara kan. Jadi saya kena letak yakin pada Allah. Allah, aku ikhtiar ni, aku menghafal ni ya Allah. Tapi selebihnya kejayaan aku serahkan pada Engkau ya Allah. Aku nak menghafal ni ya Allah, Engkau dah kasih aku hafal. Otak aku ni Kau punya ya Allah. Aku baca juga ni. So ikhtiar ada, tawakal ada. Dan tawakal tu kita kena buat selepas taatnya kita pada Allah dulu. Taat dulu, pasti dah pasti lah kejayaan Allah SWT boleh bagi. Pasti dan pasti. InsyaAllah wallahu a'lam. Okey baik Abang Zul. Saya rasa ni soalan last ni dari penonton kita, dari Reza Had. Semasa Abang Zul dalam proses berhijrah, macam mana Abang Zul kuat dengan tomahan netizen zaman sekarang yang lebih berfikiran negatif? Okay, insyaAllah Abang Zul. Oh, insyaAllah. Tuan Reza kita, Masya Allah. Tomahan ni macam mana saya boleh kuat dengan tomahan ni, Masya Allah. Saudara Reza dan juga semua sahabat-sahabat kita yang menonton. Kalau nak bercakap bab tomahan ni, kejian, cacian manusia ni kepada saya kan, setiap lapisan proses perjalanan kehidupan saya mendapat cacian manusia kan. Dulu sebelum saya popular sebagai selebriti, saya sebagai pelukis jalanan saja. Terlampau banyak cacian yang kita dapat, pandangan-pandangan persepsi negatif kita dapat daripada manusia, sehingga kan ada manusia cakap ini nak hidup macam mana ni kalau kerja melukis je. Macam mana nak hidup? Persepsi-persepsi dan tomahan macam-macam, dan kadang-kadang ada orang tomah, jangan mimpi lah nak kahwin dengan anak dera orang lah macam ni, kau tak boleh bagi makan lah anak orang macam ni punya kerja apa semua. Ni tomahan-tomahan lah benda-benda kadang-kadang tu anggapan-anggapan persepsi yang negatif apa semua kan. Lepas tu bila kita popular pula, kita ingat konon bila dah popular kita boleh menangkis tomahan-tomahan orang. Tapi bila dah popular pula, dah jadi selebriti, tetap juga ada tomahan. Yang suka kita, tapi yang menghina kita pun tetap ada juga kan. Jadi bila saya fikir balik, bila saya berubah, bila saya berhijrah pula, pun ada juga orang tomah kita, orang keji, orang kecam kita kan. Sedangkan
dalam zaman saya melukis, saya nak sampaikan sesuatu dalam seni lukisan saya pun orang tak faham, sampaikan dalam kehidupan kita orang tomah. Dalam bidang industri glamour pula, saya pun nak nyampaikan bakat-bakat saya, apa benda yang ini pun, yang dalam bidang nyanyian ataupun lakonan pun, sampaikan kadang-kadang kita pun mendapat tomahan apa semua, kecaman daripada netizen, peminat ke apalah, macam-macam lapisan orang. Dalam kita hijrah ni pun, nak sampaikan sesuatu juga, pun kita mendapat tomahan dan kecaman, cacian orang pun semua. Jadi saya fikir benda ni tarik gigi je lah sebenarnya. Benda ni tak bagi kudis pun kat saya sebenarnya kan. Korang, orang-orang yang nak bising ni bagi saya terpulang lah dia bising. Lama-lama tekak dia sendiri yang haus. Bagi saya benda ni kalau saya terkesan dengan kata-kata negatif daripada orang, maka saya tak akan mampu untuk jadi apa yang saya nak. Dulu kenapa saya mampu nak jadi juga artis, nak jadi juga pelakon, nak jadi juga penyanyi, sebab saya tolak ke tepi orang punya tomahan ni, orang punya kecaman apa semua saya tolak ke tepi. Jadi sekarang kenapa tak boleh kita cuba mujahadah yang sama, kita tolak ke tepi lah kecaman orang ni. Kena sabar lah, kena sabar. Kena sabar dan sifat yang diajarkan apabila ada dalam 6 sifat para sahabat ni, kita kena ikhlas niat apa yang kita buat, lepas tu kita mendoakanlah orang-orang yang memberi tomahan yang tak elok, dan kita doakan yang baik-baik untuk diorang, minta Allah kasih diorang faham lah. Minta Allah kasih diorang faham dan minta ampun pada Allah. Mungkin aku lemah ya Allah, tak reti nak kasih orang faham. Ya Allah, kau kasihlah aku faham ya Allah. Kasihlah diorang pun faham ya Allah. Dan jadi benda-benda ni semua sebenarnya secara tak langsung kan, ada alim ulama cakap, kita nak kena syukur pada Allah apabila kita mendapat kejian, tomahan daripada orang ni dalam pada kita nak berhijrah menjadi baik ni. Sebenarnya kita nak syukur kepada Allah tanpa perlu kita bersusah payah terjadinya transaksi pahala kepada kita. Masya Allah, hebat Allah. Hebat Allah. Kalau kita faham benda tu, syukur dan reda tu kan, bahawa semua yang Allah bagi ni untuk uji iman kita, kita sabar. Syukur ya Allah, tanpa aku perlu bersusah payah, engkau dah buat transaksi pahala kepada aku ya Allah. Di atas penghinaan, tomahan, cacian orang ni semua ya Allah. Ya Allah, kasihlah mereka-mereka yang mencaci aku ni faham apa yang aku nak sampaikan ni. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah kasih faham. Kena sabarlah insyaAllah. Bukan senang ni, bukan satu perkara senang, betul tak Nol? Kan? Bukan perkara senang kan? Ya, betul tu Abazul. Kalau kita buat baik pun orang ngata, kalau yang buruk lagi lah mengata kan. Daripada kita dengar je apa yang diorang kata, baiklah kita doakan je lah yang baik-baik untuk mereka, insyaAllah. Jadi kita dah akhirannya. Jadi untuk penggolongan, boleh tak Abang Zul bagi sedikit kesimpulan lah tentang program kita, Hijrah Antara Dua Zaman, Hijrah Terindah. Jadi dua tiga patah kata dari Abang Zul sendiri. InsyaAllah. Ya, apa-apa pun saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada moderator kita, Tuan Aino, Tuan Aidil. Dan juga terima kasih kepada pengurusi majlis kita, Ustaz Izham dan juga Tuan Lokman jemput saya dalam program ni. Dan saya apa-apa pun saya minta ampun, minta maaf lah kalau ada apa-apa tersalah kata-kata saya kan, minta maaf kan. Dan saya cakap terus terang lah, saya ni bukannya ustaz-ustaz, saya ni bukannya alim ulama, saya ni bukan siapa-siapa pun kan yang arif yang dalam bab-bab agama ni. Tapi kita ni hanyalah sebagai seorang manusia yang sebenarnya siapa pun manusia tu, kita perlu cari jalan untuk ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita sehingga kita menemui kematian kita. Sebab apa? Untuk kita dapat kehidupan yang lebih baik pula, untuk kehidupan kita yang abadi nanti. Jadi program ni bagi saya satu platform yang saya rasa Masya Allah, syukur Alhamdulillah Allah SWT sebenarnya pilih kita untuk bersama-sama dalam majlis ni kan. Sebenarnya Allah kasih kita peluang untuk menjadi manusia-manusia yang duduk dalam taman-taman syurga Allah. Majlis ilmu ni
Nabi dah pernah kata dah, majlis ilmu ni yang memperkatakan tentang kebesaran dan kehebatan Allah ni adalah taman-taman syurga Allah. Walaupun kita tak dapat nak duduk dalam masjid macam dulu untuk majlis-majlis ilmu tapi ini hari masya-Allah saya bersyukur apabila Universiti Teknikal Malaysia Melaka dapat buat program macam ni. Ini satu program yang bagi saya masya-Allah satu platform untuk kita sembang-sembang santai, dan tak lain tak bukan sebenarnya matlamat kita yang saya nampak di sini adalah untuk kita mempertingkatkan iman kita. InsyaAllah kan, walaupun kita tak belajar pun ayat-ayat Al-Quran pun tadi, tak ada. Tapi dengan kata-kata yang santai-santai ni, perbincangan kita yang simple-simple, sempoi-sempoi tadi tu, mudah-mudahan saya nampak ini satu platform yang baik kan, topik-topik isu kupasan-kupasan yang macam ni yang baik, dan saya rasa kalau boleh buat lagi lah, jemputlah siapa-siapa pun yang boleh kita sebenarnya nak mencetuskan semangat, kecintaan, kesedaran, kefahaman kepada kelompok-kelompok pelajar-pelajar yang macam sekarang tengah menonton kan. Mungkin kita boleh share pula pada siapa-siapa. Ini satu platform yang bagus. Terima kasih banyak kepada Universiti Teknikal Malaysia Melaka kan, dan mudah-mudahan Allah SWT akan mengira ini sebagai bekalan kita, catatan dalam buku amalan kita untuk kita menghadap Allah SWT kelak kan, insya-Allah. Sebab kita ni bukanlah orang-orang yang hebat untuk kita berkongsi bab-bab yang lebih mendalam, tapi ini dari segi santai-santai yang macam ni, insya-Allah mudah-mudahan juga Allah mampu memberi kita kesedaran. Jadi ini saya rasa salah satu platform untuk kita buat bekalan akhirat lah, buat program macam ni, insya-Allah terbaik Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Terima kasih banyak, insya-Allah. Dan mudah-mudahan sikit lagi saya nak cakap kita sentiasalah kita selitkan, sangkut pautkan perkataan kita setiap hari kepada sesiapa saja yang kita jumpa, di mana saja, bila-bila masa saja, dalam apa saja keadaan, kita sangkut pautkan kata-kata kita dengan kebesaran Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih banyak kepada saudara Aidil kita yang bersama dengan saya sepanjang program ni, insyaAllah. Terima kasih banyak Aidil, terima kasih. Itu je lah saya rasa, insyaAllah. Wallahualam. Okay, baik Abang Zul. Ramai ni yang request lagu kepada Abang Zul ni. Macam mana Abang Zul? Boleh ke? Kau yang pernah berseri. Dia request lah. Dia peminat Abang Zul ni. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya pun dah lama macam mana dulu tiap-tiap hari pegang gitar, dulu tiap-tiap hari menyanyi kan. Sekarang ni sekali-sekala je. Tapi insya-Allah lah kita sekadar nak sikit-sikit boleh lah, sekadar tidak menghampakan yang meminta kan, tapi minta ampun, minta maaf kalau tak sempurna lah. Sesungguhnya sifat yang sempurna tu hak milik Allah semata-mata kan. Jadi ni kita nak biba je lah. Dengar tak? Dengar Abang Zul. Alright. Dengar Abang Zul. Dengar? Ada tu? Okey. Ya, dengar. Benda ni pun dengar. Ya. Okey. Relakan cintamu seri, lembukanlah rinduku ini, agar bisa ku menikmati layan kasih yang sejati. Biarpun hanya seketika, biarpun bukan selama-lama, sekali sudi kau menerima, sejuta kali ku
kan setia. Sekali bumi beredar, mentari terbit di ufuk dunia, bintang di angkasa masih bernafas di dada. Selagi itu kau ku cinta. Inilah janjiku, insan yang mengenal arti. Sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran. Jalanku pulang ke jalan yang terang. Ilahi, aku merayu pada kau yang bernama Ilahi. Inilah janjiku, insan yang mengenal arti. Sepi yang tiada sepi, sepi lagi. Tinggal kau harapan, satu-satunya sandaran. Jalanku pulang ke jalan yang terang. Ilahi, aku merayu pada kau yang bernama Ilahi. Relakan hidayahmu, oh Ilahi. Leburkanlah rinduku ini, agar bisa ku menikmati belayan kasih yang sejati darimu Ilahi. Hanya kau kekasihku yang bernama Ilahi. Oh Ilahi, oh Ilahi. Syukran, Masya Allah. Merdu Abang Zul. Masih maintain lagi ni. Alhamdulillah. Siapa kasih pinjam suara tu? Allah, la ilaha illallah. Okay, baik Abang Zul. Ramai ni yang ucap terima kasih dekat Abang Zul ni. Sebab belanja dia orang dengar lagu ni. Okay, jadi Alhamdulillah, kiranya dah dari kesimpulan tadi, kiranya dah berakhirlah forum kita pada malam ini. Saya Aidil, terima kasihlah dekat Abang Zul kan sudi hadir pada malam ini. Dan jadi tugas saya sebagai moderator kiranya dah selesai. Jadi saya mohon maaf kalau ada silap-silap. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu dari kejahilan saya sendiri. Jadi saya serah kembali kepada Tuan Pengerusi Majlis, insya-Allah. Alhamdulillah. Jutaan terima kasih diucapkan kepada saudara moderator kita Muhammad Aidil bin Suhaimi dan panel jemputan kita Encik Nurul Sufyan bin Syaban pada malam ini. Semoga kita semua dapat sama-sama mengambil pengajaran dan manfaat daripada kisah penghijrahan sebentar tadi. Seterusnya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pihak majlis sekali lagi mengingatkan kepada para peserta supaya mengisi Google Form yang telah disediakan sebelum ianya ditutup pada jam 11 malam nanti. Jutaan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada muslimin muslimat sekalian yang sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini sehingga ke akhir program. Terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada
semua pihak yang terlibat sama ada selangsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan program hijrah antara dua zaman pada malam ini. Semoga kita semua berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Marilah sama-sama kita mengakhiri majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.